Kita campur ke English? Campur. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good morning. Thanks for attending this session today. So today we're going to share and learn what is critical thinking and problem solving. So before we start, let's start with our umum kitab al-Fatiha. Okey, ini adalah saya, sedikit berkenaan dengan saya. Okey, saya lakon berjaya menamatkan pelajaran saya di UMP dalam corporate management. Ada sedikit experience lah di dalam IT, di beberapa MNC, dan saya juga ada beberapa professional certificate yang telah pun saya berjaya dapatkan. Okey, right. So kita break the ice. Pertama sekali mungkin belakang saya boleh perkenalkan nama, designation ataupun apa pekerjaan sekarang, role dan juga expectation daripada apa yang kita nak share dengan belajar hari ini. Okey, nama saya Wan Syaizat. Sekarang saya menjadi experience global services di Cyberjaya. Okay. So sekarang saya jadi team lead untuk saya punya team incident management. So sekarang ni expectation saya nak tengok apa yang saya boleh dapat dalam situasi di tempat kerja, mana bila kita ada critical issue, macam mana kita nak solve and how do we handle such situation. Okey. Okey, terima kasih Cik Syaizan Ya. Okey, baik. Seterusnya. Okey, saya Nazri. Saya pilihan coach dan facilitator. Okey. Yang saya trainer adalah 3 years plus. So datang sini just hope that I can learn something, especially dalam bidang critical thinking and handling isu-isu yang panas. So Cik Nazri Yeah. Okey, seterusnya. Nama saya Syawal Lili. Saya sekarang unemployed, tapi last designation sebagai product management dekat AirAsia. Okey. So sama macam mereka yang lain, kerja dalam bidang IT almost 20 years plus lah, dalam various industry. So expectation sama, kita nak tengok apa yang kita boleh dapat daripada program ni dan how kita boleh apply dalam kita punya background, environment, kerja kita. Okey, alright. So Cik Syaizan, Cik Nazri dengan Cik Syawal Ya. Okey, terima kasih untuk kita punya break the ice dan expectation. Okey, kita go through the next slide. Okey, ini module 1. Introduction to critical thinking and problem solving. Okey. Okey. Kita akan belajar 3 subtopik hari ini. Kita akan share definition of critical thinking and problem solving, why critical thinking and problem solving is important, and then common thinking traps. Okay, right. So kita go to next slide. Okay, apakah critical thinking? Mungkin Cik Syaizan boleh baca kan? Critical thinking is the intellectually disciplined process of actively analyzing, evaluating and synthesizing information to back belief and action. Okay, so it's a process. Terima kasih Cik Syaizan. Okay, problem solving. Okay, maybe Cik Syawal boleh tolong baca kan? Okay. What is problem solving? Problem solving is the application of these skills to identify, define and resolve specific challenge. Okay, dia adalah application. Alright, so key takeaways. Kita minta tolong Cik Nazri baca. Okay, key takeaways untuk critical thinking, a process of analyze, evaluate and synthesizing, dan problem solving, application of skill identified, define and resolve. Okay, alright. So kita dah tahu apa beza dia. Okay, so sekarang ni kita go pula apa beza between thinking and critical thinking. Okay, thinking an automatic everyday process of forming ideas, opinions or reactions based on experience. So
dalam bahasa mudah dia adalah automatic punya proses yang hari-hari yang dia akan tercipta daripada ideas, opinions, pandangan ataupun tindak balas based on sesuatu pengalaman atau experience. Critical thinking pula adalah deliberate higher order skill that analyze, evaluates and questions information, evidence and assumptions to reach logical unbiased conclusion. Dia require more high order skill untuk kita analisa, kita evaluate dan kita mempertanyakan tentang informasi yang kita dapat sebagai bukti, dan kita akan lebih kepada prasangka untuk kita dapatkan logik tanpa ada kesimpulan yang bias. Okay, right. So sebelum kita go to sedikit video, kita tengok Okey, dah tengok video kan? Okey, so apa yang saya nak minta tolong sekarang, kat tangan anda ada satu kertas A4 dan pen. Pertama sekali, tuliskan apakah permasalahan yang kita dapati daripada video tadi. Kedua, apakah langkah yang telah diambil. Dan yang ketiga, apakah solusi yang dapat daripada langkah yang telah diambil. Masalah, langkah yang diambil dan solusi ataupun solution. Ya, Langkah yang diambil untuk dua-dua tu lah, dua-dua Yes. situasi. ya betul. Okey, siapa dah habis boleh bagi tahu. Okay. Okey. Jawab boleh terangkan? Okay, permasalahan pertama dia kita dapati ada lompak air Okey. laluan pas laluan tu lah. Okey.
So menyebabkan kesukaran untuk menggunakan laluan kaki lima tersebut kan. Okay, langkah yang kita tengok dalam dua situasi berbeza tu, satu dia terus meredah dengan situation dia terus rendah tapi dia sing-sing seluar dia, lipat seluar dia tu. Dan orang yang kedua dia cuba ambil laluan mungkin yang air dia kurang sikit bepak air dia, Lebih cetek lebih cetek. And then yang ketiga dia mencipta laluan. Solusi dia terus mencipta laluan. Maknanya laluan tu boleh diguna pakai untuk orang lain juga. Okey. Dah selesai? Betul. Okey, terima kasih Cik Nazri. Mungkin boleh share? Okey, masalah dia laluan yang dia nak lalu tu dipenuhi dengan air lah. Jadi kalau nak lalu basically akan basah. Okey. So langkah yang dia ambil, kalau tengok orang yang pertama tu agak straightforward, dia lipat seluar dia dan dia rendah je lah. Okey. Mungkin kaki dia basah tapi seluar dia kering lah. Okey. Lepas tu orang yang kedua, apa dia buat, basically dia nak elakkan basah, dia berjalan atas susunan batu, which is solusi yang tu dia buat sendiri. Dia yang susun batu dulu supaya dia boleh elakkan kaki dia basah menggunakan susunan batu tu. Okey. Okey. Terima kasih Cik Nazri. Cik Syahizat. Lebih kurang sama juga dengan saya sebab masalah yang kita nampak dalam video tu adalah mereka dapati air bertampung dalam jalan. Jadi orang yang pertama tu just mengharungi air tu, tapi dia sempat sebelum tu dia gingsing seluarnya supaya tidak basah. Tapi of course dia dapat boleh tahu kasutnya selipan basah. So yang kedua rasanya sebentar pasal yang kedua tu memang mengharungi dia memang basah terus. So yang ketiga ni dia bijak sedikit. So dia jumpa solusi bagaimana dia mencari batu di sekitar untuk dibuat sebagai batu bercantan supaya dia boleh berjalan mengharungi air tanpa membasahkan selipar dan semuanya. Okey. Alright. Okey, terima kasih. Okey, sekarang ni nak minta tolong keluarkan phone dan kita sekarang nak tengok why critical thinking and problem solving is important. Okey. So tadi ada dapat sesuatu tak daripada video tadi? Dari situ kita boleh tahu setiap masalah terapi. Kalau kita renung sekejap, analyze dan kita cuba cari solution macam mana kita nak menghadapi masalah kita. Okey. Jadi dia tambah macam dia buat macam orang yang pertama dia buat immediate decision. Maknanya dia risk taker sikit. Okey. Tapi dia ada situation dia kaki dia basah lah situationnya.
Tapi dia cepat untuk buat decision tu dan dia boleh terus jalan je. Okey. Maksudnya goal dia dapat juga, Ha, tapi dengan cara yang berbeza lah. ya betul. Dan risk yang berbeza kan. Betul. Risiko yang berbeza. Okey, sekejap Okey, so saya ada share link dalam group. Okey, boleh klik ni. Boleh klik. Boleh. Ini boleh. Request access So ni nak skip ke apa? Dari question. Lepas request dia tanya what you use. What you really ada sih. Oh ada je. Bayar dia tak perlu. Cuba scan QR boleh. Dia terus keluar. Boleh skip je. Boleh skip. Boleh skip kan? Kat atas. Oh skip kan? Okey. Boleh, eh? Dia kata create your first slide. Skip tu. Tak, cuba scan boleh. Skip ke? Skip. Cuba scan. Boleh tak? Di scan. Kalau pakai dalam apps ke atau terus? Tak ada ya, pakai iPhone biasa. Biasa lah. Boleh. Dia masuk iklan. Okay, so dia akan keluar ke sini kan? Ya, betul. Apa tu keluar Shopee? Shopee. Okey. Why kita keluar sini lah? Okey, cuba submit jawapan. Okey, saya nak depan Okey, submit jawapan. Why kita Dia akan keluar kat sini. Oh. Dah ada 3 participant. Anda boleh jawab 3 jawapan. Okey, Okey. Sini kita tengok. Okey, prominent solution. Okey, ada lagi. Most effective solution. Okey, bagus. Betul. Boleh tap lagi kan? Kalau nak tap kan? Tak. Dah tadi ya? Kali. Okey, alright. Okey, satu. To prevent the occurrence. Okey. Alright. Okey. So critical thinking and problem solving important sebab kita tak nak benda yang bersama berulang kembali to avoid any recurrence and dia untuk problem solving dan permanent solution. Okay. So kita tengok kat common thinking tracks. Boleh tanya soalan. Ya, boleh. Tadi tengok video kan, Ya. yang orang pertama tu dia rendah di air tu kan. Betul. Dia second person tu nampak macam bijak. Dia Betul. lepas tu susun, so dia tak asal kan. Betul. Macam mana kalau orang yang pertama tu dia tak ada masalah, pasal dia dapat cross teruskan perjalanan. Macam Saya mana? consider good decision tu. Okey, Cik Nazli kan masih bertanya soalan. So Cik Nazli bertanya macam mana kalau orang pertama dia tak ada buat effort macam orang kedua, mana dia tak akan terus berjalan. Betul. Pada dia it's okay. Okey, betul. Okey. So pada pandangan saya, setiap orang ada cara berfikir dan tahap IQ yang berbeza. Jadi pada pandangan saya, bagi orang yang pertama tadi tu, cara dia berfikir itulah dia solusi dia dan dia happy.
untuk menggunakan solusi itu sebagai satu solution kepada masalah yang dia hadapi. Tetapi berbeza kepada orang yang kedua, di mana dia berfikir, mungkin kita boleh kata luar kotak, out of the box, di mana dia rasa dia tidak perlu menggunakan cara yang pertama, tetapi cara pertama itu boleh ditambah baik dengan menggunakan batu sebagai satu solusi kepada permasalahan yang berlaku, dan dia juga menjadi satu benefit ataupun impact kepada orang lain boleh menggunakan solusi yang lain. So, adakah saya menjawab soalan Cik Nazan? Okey, terima kasih. Okey, kita boleh teruskan dengan slide yang seterusnya. Okey, so yang ketiga adalah common thinking traps. Common thinking traps ni adalah kebiasaan macam mana cara kita berfikir yang boleh lead to sesuatu keputusan ataupun lead to some decisions. Okay, yang pertama, jumping to conclusion. Kita deciding without enough information. This is common among us. Normally kita decide without having enough information or evidence. So this is jumping to conclusions. Kedua, assuming instead of verifying. Treating opinions as facts. Kita assume, kita anggap. Okay. Ketiga, confirmation trap. Only seeing evidence that supports existing belief. Kita hanya percaya sesuatu untuk support apa yang kita percaya. Bukan tu sebagai kita dah ikut evidence, bukan itu dah. Dia, okay, bagus dengan Cik Izan. Confirmation trap ni dia lebih kepada kita nampak sesuatu bukti atau evidence yang mana dia support ataupun disokong yang ada dia percaya, betul. Okay. Emotional reasoning. Okay, ni pun common juga among kita. Kita punya thinking traps ni more to emosi. Saya paling common. Ya, ni paling common kan? Okay, Jadi bila rumah dua tak jalan. oh, betul jalan. Kita agak emosi kan. Emosi. Okay, good example. Okay, next, generalizing. Using one experience to judge everything. Ini pun common juga. Kita anggap sesuatu untuk support semua keputusan. And then blaming the wrong cause. Okay, blaming the wrong cause, fixing symptoms, not root cause. Kita hanya fix symptom tapi bukan root cause. So masalah tu akan ada lagi lah. Right? And then status quo trap. Resisting change even when better options exist. Ini maybe selalu berlaku bila kita ada pertukaran idea lah, ataupun ideas exchange. Okay? Kita resist walaupun kita tahu benda tu okay betul, tapi kita tak nak. Okay? Resist change when better option exist. Okay? Dia akan change due to kita ada jumpa better option lah. Dalam kes ni dia tahu ada better option tapi dia resist, dia tolak untuk perubahan. Dia rasa cara dia betul. Dia Dia rasa buat cara lebih benda sama. Ya, Formula dia nampak Okay. ada cara lain untuk buat, betul? mungkin lagi bagus, Betul. Dia rasa cara tapi dia decide continue Maksudnya dia cara dengan dia. apa yang dia buat apa saja. Okay. Groupthink. Groupthink ni avoiding disagreement to keep harmony. Oh, berlaku juga. Berlaku juga sebab kita tak nak ada perbalahan, tak nak ada isu, so kita tak nak ada konfrontasi lah. So avoiding disagreement. Nampak macam positif, good thing, maknanya kita berfikir secara bersama kan. Betul. Tapi kat sini sounds like it's not a good thing. Boleh Okay, good question. Okay, betul, groupthink better sebab the more ideas yang kita throw, like brainstorming, the more ideas and the better results we could get. Tapi in these cases, groupthink, avoiding disagreement to keep harmony, sometimes we like keep to ourselves. Kita nak avoid disagreement sebab kita nak keep the harmony, kita tak nak ada issue. Okay, and this is true because sometimes in real life situation as well, kita avoid this to be happen lah sebab kita nak think better, think future lah. Kita nak kadang-kadang nak jaga kerja, nak jaga hubungan relationship, so jaga hati, banyak nak jaga, so this is happen. Okay, alright. And then next, tunnel vision, focusing on one solution too early.
Maybe this one dia more to not enough information. Okay, so kita fokus only to one solution only, without like kita ada proper justification on other solution as well. Okay, and then the last one, sunk cost trap. Kita continuing because of past investment, not future value. Okay, ni more to history lah, what happened is happened. So kita continue just because the past investment, not for future value. Okay, right, ada beberapa question? Tak ada, kita boleh go to the next slide. Okay, so we're going to have a quick break session, and then after we come back, we will continue with module 2. Okay? Ibu.